Ini mungkin kad merah paling bodoh musim ini. Hugo Ekitike mendapat 2 kad kuning menjadi kad merah tanpa melakukan sebarang kekasaran kepada pemain lawan. Liverpool menang tipis 2-1 ke atas Southampton dalam perlawanan Piala Carabao. Prestasi luar biasa ditampilkan oleh Chiesa dengan 2 batuan gol. Gol pertama Liverpool daripada Isak hasil bantuan Chiesa. Gol kedua Liverpool dicetak oleh Ekitike yang menyambut hantaran dari Chiesa juga. Yang uniknya apabila Ekitike memperolehi 2 kad kuning dalam perlawanan ini. Kad kuning pertama kerana dia melakukan protes kepada keputusan pengadil. Kad kuning kedua diperolehi Ekitike setelah meraihkan gol dengan cara jemur baju selepas menjaringkan gol kemenangan buat Liverpool. Mungkin Ekitike lupa dia sebelum itu sudah mendapat kad kuning kerana terlupa kad kuning keduanya telah menyebabkan dia terima kad merah dan perlu meninggalkan padang.